Bagi yang bergaji RM7,000 setiap bulan, tuan-puan wajib ada sekurang-kurangnya 3 keping gold bar 20 gram ini. Kalau tuan-puan masih tiada, pastikan dalam akaun bank tuan-puan ada sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan atau RM21,000 sebagai dana kecemasan. Kalau itu pun tuan-puan masih tiada, bermakna tuan-puan termasuk dalam golongan 84% rakyat Malaysia yang tiada simpanan bulanan. Ramai yang berani memperlekehkan penyimpan emas di media sosial, tapi hakikatnya ada emas, ada duit. Jadi, buat yang masih tiada simpanan, tuan-puan boleh jadikan emas sebagai alternatif simpanan peribadi. Kerana simpanan pertama yang perlu tuan-puan ada adalah simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Bagi yang bergaji RM1,500, tuan-puan boleh kumpul 3 keping 1 dinar. Bagi yang bergaji RM3,000, tuan-puan boleh kumpul 3 keping gold bar 10 gram ni. Bagi yang bergaji RM5,000, tuan-puan boleh dapatkan 1 keping 10 dinar public gold. Simpanan emas di public gold sangat mudah, murah dan patuh syariah. Sekiranya tuan-puan berminat untuk mulakan simpanan emas, dah ada bajet, tuan-puan boleh rujuk video cara bermula dengan mudah di pin profil saya bantu tuan-puan sebaiknya.